Projek pembinaan jambatan gantung Kampung Banggul Cempedak di Kuala Terengganu siap sepenuhnya. Ia bukan sahaja bakal memberi kemudahan kepada masyarakat setempat, malah merancakkan pembangunan komuniti luar bandar di negeri berkenaan. Kita harap supaya dapat dioperasikan secepat yang mungkin dan juga harapan kita supaya kawasan ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya dan insyaAllah dengan promosi, dengan publicity dan sebagainya, saya yakin dan percaya insyaAllah kawasan ini dapat dibangunkanlah sebagai salah satu destinasi pelancongan yang menarik di Terengganu sebab ada sungai dan sebagainya, ada chalet dan juga ada kemudahan di segi kalau ada yang nak kemah dan sebagainya, insyaAllah boleh menggunakan kemudahan yang ada di kawasan ini. Projek dilaksana bermula Mac lalu di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani dengan peruntukan RM890,000.